Assalamualaikum. Okey, kali ini saya nak tunjukkan cara penggunaan template record analysis ujian pelbagai subjek dan slip keputusan. Okey. Lepas saya dapat link, tekan sahaja make a copy dan dia akan keluar macam ni lah. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey, pertama sekali masukkan logo sekolah. Okey, padam yang ni. Lepas tu pergi pada insert, cari pada image, insert image in cell dan cari logo sekolah lah. Okey, lepas dah masukkan logo sekolah, biarkan saja. Nama sekolah, tukar nama sekolah, nama ujian boleh tukar kat sini, nama guru besar pun boleh tukar kat sini. Okey, dekat sini ada contoh 7 subjek lah dan yang lain-lain ni contoh lah. Kalau tak ada boleh padam saja macam ni. Okey, so sekarang nampak ada 7 subjek sajalah. Okey, dalam template yang ni dah ada 15 kelas. Okey, saya dah siapkan 15 kelas. Yang ni pun boleh padam lah. Dan boleh letak nama guru dan nama kelas. Yang ini grade markah hujan. Ada yang ikut SPM ataupun ni lah, ikut grade markah macam ni. Okay, next. Kita pergi pada kelas yang pertama. Sama je. Kelas pertama sampai ke 15 ni sama je. Okay. Yang pertama. Okay, yang pertama sekali masukkan nombor kad pengenalan dengan jantina. Okay, yang ni dah ada contoh lah. Okay, saya pergi pada yang kedua. Okay, ni kosong. So, saya masukkan nombor kad pengenalan. Contohnya ni lah. Okay. Lepas tu saya masukkan nama. Contoh nama kelas 2. Masukkan jantina. Okay, so masukkan saja nama pelajar, nombor kad pengenalan dengan jantina dekat sini. Okay, next. Bila kita nak masukkan markah, ikutlah pada grade tu kan. Contoh 90 dia akan automatic jadi keluarkan grade lah. Mana yang dah ada warna ni tak perlu sentuh dah. Okay, so dia akan automatic keluar dekat sini. Sama juga kalau pergi kat sini dia jadi macam ni. Okay. Okay, so dia akan automatic tukar mengikut grade yang kita dah buat setup pada tab yang setup ni lah. Okay, lepas saya masukkan grade, kita scroll ke kanan. Dan akan ada nampak grade keseluruhan, jumlah markah keseluruhan, jumlah markah 7 subjek, purata markah dengan kedudukan pelajar. Andai kata ada lebih daripada 9 subjek, boleh buka pada tambah dekat bahagian atas ni. Okay, buka sini. Dan kita boleh nampak ada lagi lebih daripada 9 lah. Ada 30 lagi subjek yang boleh kita masukkan grade. Okay, kalau tak nak pakai, tutup je. Okay, next sebelah dia ada nama mengikut kedudukan pelajar. So, ni dah automatic lah. Mana yang dah warna kelabu tu, dia dah automatic. Okay, contoh dekat sini, nombor 1 sebab dia ada seorang je lah. Okay, contoh kalau saya buat banyak, nanti dia akan automatic masuk kat sini. Berapa banyak yang dah ada. Okay. Okay, lepas tu kita pergi pada analisis. Analisis dengan kedudukan pelajar ni dah automatic, okay. Contoh dekat sini kalau macam ada 16 subjek je, kita boleh tutup lah bahagian atas ni. Kita tekan OK. So, dia tutup bahagian yang kita tak nak nampak tu lah. Kalau ada subjek yang lebih-lebih tu tak pakai, boleh tutup saja. Hide saja. Jangan delete. Kalau delete nanti formula rosak. Okay. Hide sahaja. Okay, so sini ada 15 kelas. Boleh nampak daripada atas ke bawah. Okay, sama juga dengan kedudukan pelajar. Okay, yang ini keseluruhan lah. Keseluruhan. Kalau kita scroll ke kanan, kita boleh nampak daripada kelas yang pertama sampailah kelas yang ke-15. Okay, scroll saja ke kanan. Kalau ada bahagian yang hide tu, tak perlu nak buka dah. Sebab adalah formula yang saya tak nak korang nampak. Okay. Okay, yang ini slip keputusan. Lepas dah masukkan nanti gambar logo sekolah, dia akan automatic masuk kat sini. Contoh nama sekolah nanti dia akan automatic tukar jugalah dengan ujian apa ke ni ke. Okay, next kita pilih kelas dulu. Pilih kelas dulu baru pilih nama. Pilih kelas dulu. Okay, tadi contoh kita buat yang kedua tu kan. Okay, contoh yang kedua. Nampak tak dia keluar jadi warna merah kat sini? Sebab apa? Sebab dalam kelas yang kedua ni dia tak ada nama yang contoh nama 8 ni. Okay, dia keluarkan nama yang ada pada kelas yang kedua ni saja. Okay, contoh dekat sini saya buat contoh nama kelas pertama. So, dia akan automatic keluarkan result dia.
apa yang dia ambil dekat sini. Okay, dengan bawah ni. Dia akan automatik. So, ulasan guru kelas ni boleh pilih lah mana yang nak. Okay, prestasi agak baik tapi perlu fokus lebih. Itu contoh. Okay, itu sahaja untuk template rekod analisis ujian pelbagai subjek tambah dengan slip keputusan. Okay. Kalau ada apa-apa soalan, boleh WhatsApp saya. Okay, terima kasih.